guys, Assalamualaikum dan kembali lagi bersama saya Si Kucing Bercakap di channel Si Kucing Bercakap. Jadi hai guys, apa khabar korang? Sehat ke? Pada yang tak sehat tu saya doakan semoga sihat semua, amin. Jadi guys, macam korang boleh tengok sekarang ni, kita akan melanjutkan game Five Nights at Freddy's part 4 Part 4 lah kan, sebab ni naik 4. Jadi macam korang boleh tengok dekat video yang sebelum ni, Night 3 tu bagi saya sangat membosankan. Mungkin sebab saya guna strategi baru tu. Oh ya, maybe Night yang kali ni mengandungi jump scare. Saya tak tahu sebab takkanlah dah 3 Night 4 pun tak dapat jump scare lagi kan. Mana dah tahu nanti. Jadi mungkin dekat Night kali ni saya tak banyak cakap sangat sebab animatronik dia dah sangat agresif, terutamanya Bonnie dan Chica. Dia orang akan bergerak serentak, okey. So saya akan sedikit cakap dan akan perbanyak guna strategi lah. Sebelum mula jangan lupa untuk like, subscribe, comment and on notification. Twing 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 twing. Tanpa melengahkan masa lagi, langsung saja kita mula. Oh ya, minta maaf kalau tak dengar sangat suara. Okey, jom. Alright. Okey, betul. Gate akan mati kat sini guys. Dan kita naik gate phone guy. Phone guy naik gate. Dia memang punya tempat guys. Nampak saya. Okey. Tidak, bukan. Betul. Untuk korang yang pemula. Kamera tu fungsi dia untuk tengok Freddy dan Foxy je guys. Pintu tu untuk Bonnie dan Chica. Okey. Kita akan cuba habiskan. Kalau tak dapat dan kena jump scare, kita akan sambung besok Okey, Foxy dah sampai ke fase 2. Foxy ada macam-macam fase guys. Sekarang masih aman Nanti kita try tekan hidung Freddy bila dah habis. Okay. Dobel. Boing. Kita tunggu dia. Sekali lagi minta maaf kalau tak dengar sebab saya tengok dalam video tu kipas dia yang pegang. Kipas yang paling kuat suara dia. Okey. Saya dengar macam ada step guys. Tak tahu dari arah mana kan. Mungkin Bonnie atau Chica. Tak ada. Okey, Chica dekat dining area. Saya tak kisah. Kita fokus pada kamera tu hanya untuk Freddy dan Foxy saja.
Jika Freddy bergerak, jangan sampai dia ada kat camp 4B. Kalau ada kat camp 4B, korang kena cepat-cepat tutup pintu kanan. Kalau tak, dia akan masuk ke blind spot korang dan dia akan jump scare. Saya ni cakap je rasa pandai sangat pro pelang. Maybe nanti saya akan, kalau game FNAF 1 dah tamat, saya akan main FNAF 2 pula. Maybe FNAF 2 akan lagi susah. Okay. Jika rasanya dekat dapur, sebab dia suka pizza. Pizza? Pizza! Takut juga ni duduk sorang-sorang dalam bilik, guys. Saya takut nanti opah saya ni buat bising. Dia suka tengok set dia. Okay. Hello? Oh, cukup. Sekejap. Kalau korang tengok bayang-bayang tangan Bonnie tu dah tak ada, korang boleh buka. Okay? Bonnie, kau janganlah duduk lama-lama kat pintu tu. Kau ni membazirkan power aku je. Okay, dah tak ada. Tak ada. Saya dengar footstep lagi, guys. Tak tahu nak kerja aku dulu je. Tak tahulah, semalam saya rasa bosan sangat. Mungkin sebab semalam saya dah penat kot, rasa ngantuk sangat. Tu yang saya rasa malas lah, ni lah, lantak lah, menang ke kalah. Macam tu, guys. Rasanya saya rasa macam tu. Oh, tutup. Jangan sampai jika dan body datang serentak dekat sebelah pintu. Itu memang sangat kritikal, guys. Itu boleh sangat membazirkan power. Sebab terpaksa tutup dua-dua pintu jika dan body kat sebelah, kan. Cepatlah pergi body. Kat sini tak ada apa pun. Gitar kau tak ada kat sini, okey? Tak ada, tak ada. Saya dengar sangat banyak footstep. Tak tahu body datang lagi ke atau Fika ke. Uish, apa? Kuat betul dia punya footstep. Okey, dah pukul 5 pagi. Sikit lagi dah pukul 6. Kita boleh menang. Ika dia tak habis-habis kat dapur. Dia lapar kot. Saya takkan try cari golden Freddy sebab saya fokus untuk menang saja, guys. Golden Freddy tu nantilah bila kita dah sampai ke custom night, okay? Bila kita dah menang night 6,
Aku dapat unlock night 7 atau 6 night. Kita try buat Survive of AD7. Wow, tak tahu. Kejut. Aduh, Bonnie tutup pula pintu tu. Habislah. Cepatlah pukul 6. Bonnie ni dia pergi halang pula. Bonnie, kau jangan Bonnie. Alhamdulillah. Yeay! Naik 5 terus. Okey, tutup. Bukan sepatutnya penggai dah mati. Try jawab jap. Saya pun ini dah gerak. Oh, si. Ganas betul dia orang sekarang naik 5 ni. Terus jadi sangat ganas. Saya pun tak tahu lah macam mana nak main naik 5 nanti. Moxie pun dah fase ke-5. Fase 4 Dia dekat sini. Silakan lari Foxy. Aku dah tutup pintu dah. Lari ya Foxy. Ada tak kepala dia macam saya ni? Okay guys, rasanya sampai situ dulu untuk night 4 dari Five Nights at Freddy's 1. Jadi untuk jangan lupa stay tune untuk video FNAF dari saya. Sebelum saya off, jangan lupa untuk like, subscribe, comment and on notification. Twing 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 twing. Dan bye bye.